Shutter count untuk kamera ada limit ke tak ada? Satu hari satu info pasal kamera. Baru-baru ni ada orang tanya, shutter count pada kamera DSLR ataupun mirrorless ni dia ada limit spesifik ke untuk setiap model, setiap jenis tu? Dan lepas tu kalau dah sampai limit, boleh reset semula ke macam mana? Untuk shutter count dia tak adalah jumlah yang spesifik sebenarnya, limit berapa shutter count tu boleh pergi. Contohnya kamera ni boleh pergi sampai 100,000. Jadi bila 100,000 satu tu dia dah ditekan dah. Dia bukan gitu. Kadang-kadang ada je kamera yang dia tulis dekat website dia boleh pergi contohnya shutter count sampai 100,000 contohnya. Tapi bila kita guna lebih daripada 100,000, lebih daripada 150,000 sampai 200,000 masih boleh guna, tak ada masalah tanpa perlu servis, tanpa perlu apa. Itu macam nasib kita lah kan. Tapi ada juga beberapa kes di mana dia kata limit sampai 100,000 tapi bila sampai 80-90,000 tu dah shutter dah start dan memang dah perlu servis dah. So boleh search model kamera masing-masing, mesti dia ada tulis berapa limit shutter count untuk spesifik model kamera tu. Cumanya kita tak boleh berpegang betul-betul pada number tu sebab kadang-kadang ada yang lebih, ada yang kurang. Sebab tu mana-mana fotografer yang memang kerja hakikinya sebagai fotografer ataupun videografer mesti ada at least 2 body. Sebab satu untuk buat backup, anda kata tiba-tiba tengah job satu body tu dah buat hal. So bila kamera kita dah sampai limit shutter count tu, dah tak boleh ambil gambar, dah start dah, kita boleh je hantar servis, hantar ke center balik servis apa semua. Dia akan tukar shutter yang baru. Cuma nombor shutter count tu dia takkanlah jadi kosong semula. Dia akan sambung nombor shutter count yang sebelum kita servis tu.